untuk mengalah ke Cangkat Jerit. Perjalanan menuju ke Kelantan. Ni bertemu dengan adik saya, kakak saya. Ini pun adalah satu tempat yang menarik juga lah. Kami mulakan perjalanan untuk berjalan-jalan. Kami akan pastikan kereta ni dalam keadaan yang terbaik. So kita check dulu kondisi dia macam mana. Saya nak buka kan. Buka. Okey. Ya. Check minyak hitam. Okey. Maksudnya terbaik lah minyak dia. Ini air radiator. Ini air lah. Lepas tu ni kami baru tambah air dengan yang ni sikit. Ini semua dalam kondisi yang terbaik lah. Itu saya percaya. Cun. Selamat datang ke negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga, negeri Cik Siti welcome back, jadi sebutan dunia. Kami menanti. Ini buah kelapa laut. Jadi rokok ini. Okey, kita kena popek ni. Ano? Tak apa dia. Kuih kelapa. Tak ni kuih apa? Bekok. Bekok. Aku cakap bekok tak saya macam mana? Bekok kelapa sedap. Betul. Dia rasa dengan Dalam Yodi. Saya pun tak tahu apa sebagai ketua. Selamat datang ke negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga, negeri Cik Siti welcome back, jadi sebutan dunia. Kami menanti kunjungan dari dua negara. I love negeri Kelantan, negeri Kelantan untuk semua. Selamat datang ke negeri Kelantan, tanah serendah sekebun bunga, negeri Cik Siti welcome back, jadi sebutan dunia. Kami menanti kunjungan dari dan juga luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Sekarang kami di Museum Diraja Istana Batu di Kelantan. Harga di sini Untuk tempatan dewasa RM2, kanak-kanak RM1. Tuan-tuan. Waktu operasi Sabtu hingga Rabu 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Jumaat tutup. Telefon kalau nak kontak ke apa 09 748 2266. 2266. Itu saja. Itu saja. Okey, bye. Bye bye. Thank you. Ada pergi kat sana mak. Kelantan. Darul Naim. Darul Naim.
Okey, kalau korang daripada Muzium Diraja Istana Batu, dekat depan dia pula ada Kampung Kraftangan. Kalau masuk pun dah nampak dah nampak lawa dah. Apa acu? Dengan hiasi pelbagai Masih lama. corak-corak bentuk-bentuk yang menarik. Ni mana Museum? Mantap. Family Bazlan, satu hati. Dari pagi sampai senja, perlu jatuh tak pernah sia-sia. Anak ketawa istri di bawah langit biru kita berdiri. Angin gunung jadi saksi. Langkah kecil jadi memori. Family Bazlan, satu hati. Dari pagi So sekarang kita ada berada di Impian Suri. jatuh tak pernah sia-sia. Anak ketawa istri setia. Di alam luas kita bersama. Cerita hidup kita kongsi. Tentang susah, tentang rezeki. Tak perlu mewah, tak perlu harta. Mak saya pertama pening nak play yang satu. Bermakna. Hey yo, family Bazlan atau life di hutan laut gunung tinggi. Hey yo, pegang janji, pegang kasih, selamanya kita satu frekuensi. Coklat ada dengan harga yang murah lah kat sini. Okey. Pegang janji, pegang kasih, selamanya kita satu frekuensi. Tapak kaki di pasir pantai, ombak datang hati pun damai. Kita senyum, kita enjoy. Simple life, no stress, no noise. Kopi panas waktu pagi, burung nyanyi iringi hari. Biar dunia berlari laju, kami perlahan tapi padu. Di bawah langit biru, di bawah langit. Ini sudah paru, ini sudah buka semua. Jadi saksi. Kilo 55. Kalau satu ni setengah kilo 28. Comel dia. Sedap ni. Dek, dia sedap dek, dia lemuk. Nak? RM5. Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak review Mangga mangga jeruk. Kita rasa. Ya? Tengok. Bangkalan kubur. Kalau aku tengok ni, texture dia memang lembut. Sama. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi adik saya rasa pula. Family Bazlan, satu hati. Dari pagi sampai senja, perlu jatuh tak pernah sia-sia. Anak ketawa, istri setia. Di alam luas kita bersama. Cerita So kami berhenti di Kak Zahmi Celup di Kelantan. tak perlu mewah, tak perlu harta, asal bersama. Dekat sini saya order mi cambung. Biasa akan bakso. Nasi apa kak? Nasi goreng kampung. Okey, ini keadaan dekat Pantai Seri 7. Kat sini ada gerai-gerai jualan. Banyaklah kedai-kedai dia. Boleh lah. Kat pantai ni ada jual. Ini yang famous ni, ayam susu. Ayam susu. Ni harga dia.
Biar dunia berlari laju, Yang macam kami yang perlahan gembur-gemburkan. tapi padu. Ayam susu kan namanya. Di bawah langit biru kita berdiri, angin gunung jadi saksi, langkah kecil jadi memori. Sekali, adakah tuan nak meneruskan perjalanan ataupun nak balik Mendigolam? Dari pagi sampai senja, Kami nak ronda sikit je, hampa mandi lah kau lah. Okey. Daripada ni yang tua-tua balik di Gina kita pergi makan cek ya. Yang apa balik jalan kaki. tak perlu mewah, tak perlu harta, asal bersama cukup bermakna. Hey oh, Ya, kemudian dekat makam cek ya. laut gunung tinggi, hey yo, pegang janji, pegang kasih, selamanya kita satu frekuensi. Family Bazlan outdoor life di hutan laut gunung tinggi, hey yo, pegang janji, pegang kasih, selamanya kita satu frekuensi. Tapak kaki di pasir pantai, ombak datang hati pun damai. Kita senyum, kita enjoy, simple life, no stress, no noise. Kopi panas, waktu pagi, burung nyanyi iringi hari. Biar dunia berlari laju, kami perlahan tapi padu. Di bawah langit biru kita berdiri, angin gunung jadi saksi, langkah kecil jadi memori. Family Bazlan satu hati, dari pagi sampai senja, perlu jatuh tak pernah sia-sia. Anak ketawa, istri setia, di alam luas kita bersama. Cerita hidup kita kongsi, tentang susah, tentang rezeki. Tak perlu mewah, tak perlu harta, asal bersama cukup bermakna. Hey yo, Family Bazlan outdoor life di hutan laut gunung tinggi. Hey yo, Family Bazlan outdoor life di hutan laut. Sekarang tuan-tuan kami berada di warung dekat Rantau Panjang, iaitu Ibunda Sup. Masakan dekat warung ni agak sedap. Warung ibu, iaitu warung di Rantau Panjang. Seperti mana ada miangkam, pulut ayam dan juga mi celup, kotia celup, segala-galanya yang melibatkan dengan sup. Memang sedap, berbaloi dan puas hati. Okay, ini cara-cara makan pulut ayam. Ambil ayam putih, masuk kat pulut ni. Ambil dia punya bawang, masukkan sos. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap buatnya. Asal. Pulut je. Sedap. Punya ayam ni crunchy. Macam crispy. Sedap. Okay, kami dah nak balik dah. Sekarang ni singgah makan pizza Jangak Mek Ani. Jom, let's go, kita masuk ke dalam ni. Okay, untuk pizza Mek Ani ni, dia memulakan perniagaan pada tahun berapa ni? 2016. Jom, kita masuk dalam tengok.
Okey, sekarang kami berada di Pizza Janggut Mek Ani. Kedai ni terletak di Bukit Bunga. Jadi suasana dia memang tenang dan selesa, sesuai untuk datang makan dengan keluarga. Kami order beberapa jenis pizza, iaitu pizza seafood, daging dan juga cheese. Yang menariknya, pizza keju ataupun cheese ni memang sedap. Topping dia memang berbaloi. Pizza dia yang sungguh sedap, lembut dan juga tak terlalu keras. Memang sesuai dimakan, panas-panas. Anak-anak, kanak-kanak yang paling suka iaitu pizza cheese. Memang asyik. Yang ni saya recommend, saya bagi 10/10. Dia punya pizza dia memang okey, terbaik dan memuaskan. Manakala pizza daging pula, perisa yang tidak muak, daging pun yang banyak. Sama juga dengan seafood punya flavor yang begitu banyak, puas hati dan berbaloi. Okey, selesai kami makan pizza dan kami lanjutkan perjalanan untuk pulang. Kemungkinan kami akan singgah dekat Banjaran Titi Wangsa. Okey, jumpa kami di Banjaran Titi Wangsa bagi menikmati keasyikan kesejukan. Okey, alhamdulillah kami dah sampai di Banjaran Titi Wangsa. Di sini agak sejuk, berkabus. Memang mendapatkan suasana healing yang terlalu baik, terlalu padu. Suasana yang nyaman, udara yang segar. Sesiapa yang melalui, jangan lupa singgahlah dekat Banjaran Titi Wangsa ni. Mungkin kami sampai ni di waktu malam, view dia mungkin tidak dapat nampak ataupun lihat. Tetapi siapa yang melalui di waktu siang, memang menarik. Disebabkan view yang cantik, bukit yang tinggi, memang padu, memang terbaik. Jangan lupa, sekiranya lalu di kawasan ini, jangan lepas peluang, singgahlah di Banjaran Titi Wangsa. Alright, cun. Langkah kaki masuk hutan, family Bazlan jadi teman. Gelak tawa penawar penat, ikatan hati makin erat. Family Bazlan camping bersama. Selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang mimpi Lama kita kenal, anak-anak riang berlari, hati tenang rasa Ni tutorial cara-cara nak makan mie ayam. Ibu Lu nak tunjuk. camping bersama. Ni dia punya sos dia. Family Bazlan hati bahagia, bintang langit Yang ni Nyok, nyok, ni alia, udang kering, kering, kacang, Itu nipis bawang, cabai. Cabai. Kacang bisa banyak. Lemuk ada kacang bismillah. pagi senyum Dek, buka dek. Pegang dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pula. Bazlan.